Tuju adalah aplikasi percuma yang dibangunkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan kini tersedia untuk pengguna Android dan iPhone. Ia berfungsi sebagai aplikasi navigasi pemanduan seperti Waze dan Google Maps. Cara menggunakan aplikasi Tuju. Mula-mula, muat turun aplikasi ini ke telefon anda. Sebaik sahaja aplikasi dibuka, log masuk menggunakan akaun Google, alamat email atau daftar akaun baharu menggunakan email. Dalam contoh ini, saya pilih kaedah paling mudah iaitu log masuk melalui akaun Google. Seterusnya, benarkan aplikasi ini akses lokasi telefon anda. Saya pilih while using the app supaya aplikasi hanya menggunakan lokasi ketika saya sedang menggunakannya. Selepas berjaya log masuk, inilah paparan yang akan ditunjukkan. Kemudian, saya aktifkan fungsi lokasi pada telefon saya. Paparan peta akan paparkan kedudukan anda berada sekarang. Kemudian, tetapkan destinasi yang ingin dituju. Sebagai contoh, saya berada di negeri Perak dan ingin ke Pulau Pinang. Masukkan destinasi tersebut dalam kotak carian Choose Your Destination. Apabila muncul notis yang bertanya lokasi permulaan perjalanan, anda boleh pilih sama ada untuk mulakan dari lokasi semasa atau dari tempat lain. Saya memilih Begin Here kerana ingin bertolak dari kedudukan saya sekarang. Jika anda ingin bermula dari lokasi lain, pilih Begin Elsewhere dan tetapkan lokasi tersebut. Selepas itu, peta akan menetapkan laluan perjalanan anda dari titik permulaan hingga ke destinasi. Di sini akan dipaparkan anggaran masa perjalanan, anggaran waktu ketibaan, jarak keseluruhan dan kos tol yang terlibat. Anda boleh menekan butang RNR untuk melihat senarai perhentian RNR sepanjang perjalanan. Klik pada mana-mana lokasi untuk lihat maklumat lanjut mengenai info dan fasiliti yang disediakan. Bagi fungsi Live Cam, anda boleh menonton paparan kamera trafik secara langsung yang menunjukkan keadaan lalu lintas semasa di lebuh raya yang bakal dilalui. Untuk traffic info, anda akan dibawa ke laman Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia bagi membaca maklumat terkini berkaitan lebuh raya. Di bahagian SOS, anda boleh dapatkan bantuan sekiranya berlaku kecemasan ketika dalam perjalanan. Anda boleh memilih untuk menghubungi LLM Hotline, iaitu Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Highways Hotline, Insurance Hotline atau Emergency Hotline bagi pihak berkuasa. Dengan menekan pilihan tersebut, panggilan telefon boleh dibuat serta-merta. Untuk logo tanda seru ini, tekan sekiranya anda ingin laporkan sebarang insiden yang berlaku sepanjang perjalanan. Terdapat 9 kategori insiden yang boleh dipilih, iaitu congestion bagi kesesakan jalan raya, polis, crash untuk kemalangan, closure bagi penutupan jalan, construction bagi kerja-kerja pembinaan, events untuk acara, bad weather bagi keadaan cuaca buruk, flood untuk banjir, dan chemical spill bagi insiden tumpahan bahan kimia. Pilih kategori insiden yang ingin dilaporkan dan maklumat laporan bersama nama pengguna anda akan dihantar kepada pihak berkenaan. Berbalik kepada skrin utama tadi, jika ingin lihat peta dengan lebih jelas, tekan anak panah ke bawah. 4 butang di bahagian tepi ini membawa fungsi tersendiri. Ikon teratas ialah zoom masuk peta, diikuti zoom keluar, seterusnya full screen untuk paparan penuh peta dan ikon paling bawah untuk menetapkan semula lokasi atau mencari lokasi semasa anda. Pilih mana-mana mengikut keperluan. Jika anda dah bersedia untuk mulakan perjalanan, tekan butang Tuju Now dan arahan arah akan dinyatakan. Apabila tiba di destinasi, tekan butang End. Jika anda tekan bahagian sebelah sini, anda boleh berhubung dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia menerusi panggilan telefon, email atau borang aduan. Selain itu, terdapat juga pautan ke 4 platform media sosial rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Di bahagian Features, tekan Muse untuk ke halaman Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia bagi mengikuti perkembangan terkini. Butang akaun pula digunakan untuk mengemas kini maklumat akaun. Anda juga boleh log keluar atau memadam akaun melalui bahagian ini. Butang Helpline membolehkan anda berhubung dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk sebarang pertanyaan, manakala butang feedback disediakan untuk anda mengisi boran maklum balas.
Di settings terdapat 4 bahagian iaitu akaun untuk kemaskini akaun seperti yang telah saya terangkan tadi, About untuk maklumat lanjut mengenai aplikasi ini, Privacy Notice yang menerangkan jenis data peribadi yang dikumpulkan serta penggunaannya, dan Data Security yang menjelaskan langkah-langkah keselamatan melindungi data tersebut. Sementara itu di bahagian petrol stations dan service centers, jika anda tekan mana-mana jenama stesen minyak atau pusat servis yang disenaraikan, anda akan dibawa terus ke laman sesawang rasmi jenama tersebut. Sekian sahaja tutorial untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton.